Sepatutnya Dira. Dah boleh dah, boleh dah. Okay. Alright. Okay, Ustazah dah boleh dah. Okay, tafadhal Ustazah. Ustazah tak dengar apa-apa? Ustazah dengar tak sekarang? Ustazah cuba cakap. Ustazah cakap kami tak dengar. Kejap. Okay, inilah teknikal. Masalah teknikal bila online ni kan. Ada lagi kan dalam breakout room yang tak keluar? Okay. Ustazah dah okey dah. Dah boleh. Okey, dah. Ah, Okey, boleh start ke? boleh dah Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita berada di juzuk yang ke-9. Surah Al-A'raf, muka surat 176 ayat 199 dan juga ayat 200. Okey, muka surat 176 ayat 199 dan juga 200. Okey. Baik, insyaAllah kita mulakan dengan kita punya bacaan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un 'alim. Okey. Sadaqallahul Azim. Jadi dekat ayat juzuk 9 ni sama juga tema kita. Kita mengambil ayat tentang membina diri, membina karakter kita sebagai seorang Muslim. Jadi dekat ayat ni Allah bagi tahu apakah karakter Nabi apabila Nabi berhadapan dengan masyarakat Arab Jahiliah ketika ini. Seperti mana yang kita tahu, cabaran yang Nabi hadapi bila berdepan dengan mereka adalah sangat-sangat banyak. Okay, Nabi dihina, Nabi disisihkan, Nabi diremehkan, diperkecilkan, difitnah, diugut dan macam-macam mental torture, emotional torture yang terpaksa Nabi tanggung apabila Nabi membawa dakwah ini kepada masyarakat jahiliah ketika itu. Tetapi dalam keadaan yang Allah tahu pun apa yang Nabi hadapi, bukannya Allah tak tahu, bukan Allah tak nampak. Allah dah semua benda within Allah punya reach kan. Tapi dalam keadaan Allah nampak, okey, Nabi dizalimi, Nabi dianiaya, Nabi berhadapan dengan kesukaran, tetap Allah bagi kepada Nabi set of characters yang ada very high moral standard yang Nabi perlu ikuti. So apa set of characters yang ada high moral standard yang Nabi nak kena ikuti tu? Banyak dekat dalam Al-Quran. Antaranya dekat dalam ayat 199 ni adalah tentang 3 perkara. Yang pertama,
khudhil afwa. Khudhil afwa ni ada dua maksud. Yang pertama maksudnya memaafkan orang. Memaafkan orang yang berbuat silap kepada kita, memaafkan orang yang melanggar batas kita, memaafkan orang yang mengambil hak kita, buat apa-apalah yang kita ni tersakiti. Itu yang pertama, maksud dia memaafkan. Yang kedua, maksud dia juga adalah meringankan. Maksudnya tidak bersikap menekan, okay? Tidak terlalu demanding, tidak menyusahkan, tidak terlalu bertegas dengan orang-orang yang buat baik kepada kita. Okey, maksudnya dengan dia ada dua maksud dekat sini. So dekat orang-orang yang jahat, orang yang tidak menerima dakwah kita, maafkan mereka. Itu al-afwa maksud dia. Okey, manakala dengan orang yang baik, orang yang respon kepada dakwah kita, maka berlembutlah. Okey, bersifat rahmahlah, bersifat lenientlah pada kadar-kadar yang sewajarnya dengan mereka. Jangan terlalu menekan, jangan terlalu memaksa. Okey, itu maksud al-afwa. Wa'mur bil urfi. Dan yang pertama tadi, ambil satu karakter yang ada rahmat, okey, termasuklah memaafkan dan jangan terlalu menekan sangat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'mur bil urfi. Dan suruhlah, berbuatlah kepada mengajak orang kepada al-urfi, membuat hal-hal yang baik. So mengajak dekat dalam Islam ni bukan sekadar kita kena faham bila disebut tentang mengajak kepada kebaikan, itu adalah dimulai dengan kita sendiri melakukan kebaikan tersebut. Jadi ajakan dekat dalam Islam ini bukan ajakan mulut, tidak. Ajakan tu adalah bermula dengan ajakan tauladan yang kemudian disusuli dengan jemputan secara lisan. So ini perkara yang kita nak kena faham, especially kita sebagai ibu. Kita selalu suruh anak-anak buat macam-macam benda. Suruh anak mengaji, suruh anak hafal Quran, suruh anak buat perangai baik, suruh anak bersabar. Tapi kita sendiri tidak tunjukkan perkara tu. Itu bukan mengajak kepada kebaikan. Itu bukan mendidik kebaikan. Sebab dalam Islam konsep mengajak kepada kebaikan itu bermula dengan tauladan, disusuli dengan jemputan lisan. Tapi yang kita banyak buat sekadar jemputan lisan, sekadar suruhan sahaja. Jadi ini bukan kaedah pendidikan yang betul dekat dalam agama kita. Agama tak ajar macam tu. Agama ajar mula dengan tauladan. Sebagai contoh, pernah tengok tak orang marah anak dia kan? Anak dia macam merengek-rengek suruh buka gula-gula ke, anak dia merengek-rengek nak keluar rumah ke apa ke. Mak dia cakap macam mana? Mak ayah dia cakap macam mana? Sabarlah, tak boleh nak sabar ke? Sabar sikit tak boleh? Tak reti nak bersabar? Okay, kita ajar anak kita untuk bersabar. Kita suruh dia bersabar dalam keadaan kita sendiri sedang hilang sabar. So ini bukan karakter yang ada dekat dalam Al-Quran. Ini bukan benda yang kita sepatutnya pakai pada diri kita. Okay, sangat-sangat salah. So itu yang kedua, wa'mur bil urfi, kena faham apa maksud mengajak kepada kebaikan bermula dengan tauladan. Dan seterusnya wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Apa maksud berpaling daripada orang yang jahil? Adakah bermakna kita meninggalkan mereka, kita biarkan mereka terkapai-kapai, kita jangan bergaul dengan mereka, kita pulaukan mereka, kita orang Islam kena orang Islam sahaja, tak boleh berjual beli dengan mereka, kena boykot mereka, ataupun apa maksud wa'arid 'anil jahilin? Wa'arid 'anil jahilin, kita kena tengok daripada konteks ayat apa yang datang dekat sini. Okey, dekat dalam surah ni dia cerita tentang apabila kita ditentang, kita dimusuhi, bila kita melakukan dakwah kita diprovokasi. Okey, bila kita diprovokasi, maka dekat situ dah perlu datangnya wa'arid 'anil jahilin. Kenapa kita perlu faham konteks ini? Kalau tak faham konteks, orang boleh salah guna ayat ni, dia akan kata bahawasanya Islam ini segregate ataupun separate Muslim dengan non-Muslim. Islam tak bagi kita duduk sekali sebab Nabi dah kata wa'arid 'anil jahilin. Orang-orang yang jahil adalah orang yang tidak menerima agama Islam. Ataupun kalau sesama-sama Islam pun mungkin kita ni dah elok, dah pakai tudung labuh, tak naklah kawan dengan budak-budak sekolah biasa, kita budak sekolah tahfiz. Sebab apa? Sebab takut nanti terpengaruh lah, nanti kita bergaul dengan mereka ni bukan perkara yang baik lah, tak boleh lah dekati golongan artis lah sebab mereka ini jahil dan sebagainya. Tak, bukan. Wa'arid 'anil jahil maksudnya kita selamatkan diri kita daripada provokasi orang yang tak nak menerima kebenaran, orang yang enggan mendengar, orang yang enggan berfikir, orang yang selalu salah memahami konteks. Bukan bermaksud kita detach diri kita dan kita mengabaikan mereka, tidak, tetapi kita tidak membenarkan mereka mempunyai sebarang akses kepada emosi kita, sebarang akses kepada kita punya autonomi. So kita kawal diri kita dekat situ.
Okay, sekadar urusan itu sahaja. Bukan bermakna kita nak kena separate diri kita physically daripada mereka, tidak. Tak naklah duduk dekat kawasan situ ramai Cina. Tak naklah duduk kat kawasan kat situ tu ramai India. Tak boleh. Bukan wa'arid anil jahil, maksudnya macam gitu. Maksudnya kita tak bagi mereka punya kejahilan akses diri kita. Itu benda yang kita nak kena faham. So kita empowered dengan ayat ni. Bukan kita merendahkan orang lain, tapi sebenarnya kita mengangkat Islam tu, kita mengangkat akhlak diri kita. Sebab dalam Al-Quran, apa pun ajaran yang kita amalkan, kita mesti akan melihat terbaiknya akhlak kita, terpulihnya sifat-sifat yang buruk daripada diri kita. Dia tidak akan mendatangkan hasil selain daripada ini. Kalau kita kata kita beramal dengan Al-Quran tapi kita jadi orang yang seksis, ataupun orang yang rasis, ataupun orang yang macam reserve sangat dengan puak-puak dia sahaja, tak nak bergaul dengan orang yang parti politik ni mulia masuk syurga, tak nak bergaul dengan parti politik yang tu sebab dia orang tu kafir, dia orang bekerja sama dengan orang yang tak Islam ke apa ke, tak boleh macam gitu. Itu adalah satu konsep yang sangat-sangat salah. So yang seterusnya Allah bagi satu perkara yang kita kena pegang, satu tips yang sangat-sangat ringkas yang kita boleh amalkan setiap masa, bila-bila pun. Ini adalah salah satu kaedah untuk kita boleh guna pakai untuk kita terapi juga diri kita. Apa ayat tu? Dekat ayat ni, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu ditimpa, yanzaghannaka, apabila kamu ditimpa dengan godaan daripada syaitan, provokasi. Godaan daripada syaitan ni datang dalam bentuk yang macam mana? Dia akan datang dalam bentuk provokasi, sebab kita bercakap kat sini daripada konteks al-jahilin. Bila kita berhadapan dengan orang jahil, emosi kita memang akan very drain. Orang yang jahil ni dia ada sikap-sikap yang sukar untuk kita tolerate kan. Jadi bila berhadapan dengan perkara-perkara yang mengganggu kita punya emosi, yang memprovokasi kita punya emosi, kita punya ketenangan, kita punya kesabaran dan kita punya kewarasan, Allah ajar satu tips. Apa dia? Fasta'iz billah. Ucapkanlah, memintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Sesimpel sama ada kita nak berdoa panjang ataupun kita just ucapkan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab apa? Sebab provokasi ataupun aliran-aliran tenaga yang negatif yang cuba mengusik kita itu lazimnya datang daripada syaitan. Okay? Kita tak berniat nak melakukan kejahatan, tetapi disebabkan ada provokasi daripada syaitan, suara-suara dia yang takkan kau nak biar je kan, mana boleh ni, nanti dia naik lemak ni, kau kena balas ni kan, dia mulut kau ajar ni. Banyak benda kita bersikap reaktif dengan cara yang negatif. So itu Allah ajar jangan terus bersikap reaktif, sebab nanti kita akan mencalarkan kita punya moral standard kita yang tinggi yang sepatutnya kita pakai, tapi tercalar sebab kita bersifat reaktif dengan cara yang tak betul. So minta tolong kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kenapa minta tolong kepada Allah Ta'ala? Sebab innahu sami'un. Allah dengar. Allah tahu apa yang sedang kita lalui. Maksudnya Allah tahu kalau kita sedang berhadapan dengan provokasi, itu yang pertama. Yang kedua, Allah tahu bila kita berdoa, kita menyerahkan diri, ya Allah, aku tak mampu nak bersabar dalam hal ni, so I need your help. Please interfere. I am losing myself now, don't let me lose. Okay, so kita bercakap dengan Allah Ta'ala sebab Allah dengar. Sebab tu kena minta tolong dekat Allah Ta'ala. Innahu sami'un alim. Dan Allah bukan sekadar dengar sahaja. Allah dengar dan Allah tahu secara mendalam apa yang kita tahu. So ini adalah satu satu perkara yang sangat menjamin diri kita, yang memahamkan kita bahawasanya dalam apa-apa situasi kehidupan yang kita berhadapan yang mengganggu gugat kita punya ketenangan emosi, kembalilah kepada Allah Ta'ala, sebab Allah tahu macam mana nak bantu kita handle dalam situasi tu, which kita tak tahu pun macam mana caranya. As simple as say auzubillahi minasyaitanirrajim, dan kita akan tengok bagaimana keadaan akan menjadi baik. Tak percaya, cuba. Jangan percaya cakap saya, tak payah percaya. Tapi cuba, bila rasa nak marah tu just auzubillahi minasyaitanirrajim, ya Allah, you are sami'un alim. You know, you dengar apa yang terjadi and you know apa yang aku tengah lalui, so please help me untuk overcome perkara ini dengan moral standard yang tinggi seperti mana yang kau sebutkan dekat dalam Al-Quran. So insyaAllah semudah itu sebenarnya untuk mengawal emosi kita kalau kita tahu di mana cara dan hacknya, insyaAllah. So kita jumpa lagi pada hari esok. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okay, terima kasih semua kawan-kawan juga yang join tadabbur dan tadarus pada hari ini. Semoga Allah bagi semua kesihatan yang baik dan kekuatan untuk kita terus bertadarus dan bertadabbur sepanjang Ramadan. Okay, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Okay. Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua.